kadang-kadang kita terlalu overthinking, sedangkan Allah Ta'ala tidak membebankan kita di luar kemampuan kita. Betul. Dan yang kita overthinking sangat tu, sampai masa tak berlaku yang macam kita fikirkan pun. Betul. Kalau berlaku pun, kita mampulah untuk handle benda tu. Tapi bila kata tak mampu, berapa lama dah bang patah kaki ni? Dah 6 bulan dah. 6 bulan elok je boleh lalui hidup. Hidup je lagi kan? Kata yang dulu kata tak mampu uruskan anak, alhamdulillah dah ada cucu lah. Tanya ayah kita. Padahal dulu rasa tak mampu berkeluarga apa semua kan. Dah ada cucu dah. Dulu kata tak mampu. Semua orang kan kata tak mampu. Sebenarnya bukan tak mampu. Kita tak nak ujian tu. Tak nak. Bila sebut tentang dunia ni tidak adil. Kan? Allah Ta'ala nak uji kita satu. Kemudian yang kita nak tahu, memang Allah Ta'ala create dunia macam tu. Pertama, dunia sifatnya kecewa. Lagi banyak kita himpun dunia, lagi banyak kecewa. Sebab dunia sifatnya tinggalkan kita. Orang kata apa? Kalau tak nak berpisah, jangan bertemu. Kalau bertemu, confirm berpisah kan? Jadi, lagi banyak dunia, lagi banyak perpisahan. Orang yang di dunia ni, yang dia sangka dia perit. Padahal, bila dia tak ada apa-apa, dia mudah je nak balik pada Allah. Sebab dia tak ada benda. Tapi orang yang macam-macam ada, bila dia nak tinggalkan, perit tak? Perit. Dia ada kebun 2 ekar. Dia ada, padahal semua tu baru dapat. Bila kita sembahyang jenazah almarhum tu, dia dapat tanah, dia dapat rumah, belum ada 1000 tahun pun. 100 tahun pun belum. Masa baby, tak ada. Dapat tanah, dapat rumah. Betul. Baru nak dapat, meninggal. Baru je panggil designer interior, dekor-dekor semua, meninggal. Dunia. Lepas tu, baru kita faham tentang keadilan Allah Ta'ala. Ya Allah, dunia sekejap je. Kan? Dunia tak pernah menjanjikan permulaan. Dunia hanya menjanjikan pengakhiran. Manakala syurga menjanjikan permulaan yang tidak ada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi di podcast by Eyes Forward. So, alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita tidak menjurus ke arah pendidikan tapi kita menjurus ke arah pendidikan rohani, insyaAllah. So, hari ini saya bawa tamu special yang tanpa saya sedar merupakan orang yang saya kenal. Orang yang saya tahu ustaz ni punya. Sebab dia ada kaitan dengan kawan-kawan saya. So, saya macam, apa kata saya ajak ustaz ni? Sebab ustaz ni memang power. So, tanpa buang masa, saya menjemput Ustaz Naim Saadon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih jemput. Ustaz sihat, Ustaz? Alhamdulillah sihat. So, macam mana Ustaz sekarang dengan cerita ada banyak program yang Ustaz kena attach? Itulah bila banyak program tu, banyaklah ujian, kita kena sabar, susun jadual elok-elok, jangan bertindan, kan? Nak kena jaga emosi, kena cukup rehat semua, kan? Ustaz cukup rehat? Alhamdulillah. Itu soalannya, Ustaz cukup rehat? So, Ustaz, paling latest program Ustaz daripada program mana ni? Tadi saya kuliah subuh di Masjid Tabung Haji Kelana Jaya. Lepas tu sini, lepas tu nanti kejap lagi ada rakaman TV Al-Hijrah. Allah Lepas tu ada nanti Tazkirah Zuhur dekat MBSA Shah Alam. Lepas tu malam nanti ada dekat Banting. Macam itulah. Tapi jauh-jauh juga lokasi dia. Okey, korang untuk pengetahuan korang kan. Saya dah follow Ustaz lama sebenarnya. Saya dah tengok Ustaz daripada zaman Ustaz. Time tu Ustaz punya followers baru berapa-berapa je. Lepas sekarang time saya nak panggil Ustaz, saya tengok balik, dah 200k followers. So sebelum kita nak borak macam mana perjalanan Ustaz, kita tanya sedikit latar belakang Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pendidikan awal saya di sekolah rendah SK Sungai Kelambu dengan SRA Sungai Kelambu. Lepas tu saya sambung pengajian di Mahat Ihya Al-Ahmadi Kampung Sungai Kelambu juga. Di kampung juga, daripada form 1 sampai form 5. Kan? Lepas tu sambung di SMA Al-Ulum Asyariah Bagan Datuk Perak, ambil STAM kat sana. Ambil STAM juga Ustaz? Ambil STAM dekat Perak. Lepas tu sambung di Universiti Al-Azhar Kairah Mesir dalam bidang Ulum Islamiyah wal Arabiyah. Lepas tu balik sambung master di Open University Malaysia, mengajar Islam. Lepas tu terus maknanya balik Mesir tu, terus ceramah sampailah sekarang. Macam mana Ustaz boleh start
ceramah. Bila apa yang buat Ustaz spark untuk bagi ceramah? Sebab ramai orang biasa balik Mesir. Kan either dia nak jadi guru ke apa kan. Tapi kenapa Ustaz memilih untuk aku nak jadi penceramah? Okay, sebenarnya dulu waktu tingkatan 3 saya nak jadi doktor sebenarnya. Lepas tu makcik doktor, doktor, dia kata tak payahlah, susah, belajar susah, kerja susah kan. Kamu jadi doktor hati je lah. Kan, maknanya kita tak secara doktor fizikal, rawat jantung apa semua, tapi rawat hati manusia. Start daripada tu, okey juga kan. Sebab kalau tak dulu masa aliran agama, kita macam nak ambil aliran sains kan, kita nak ambil doktor. Tapi makcik doktor, bila dia doktor, dia kata tak payah. Dia sendiri kata tak payah, susah semua kan. Tapi tak apalah, dengar cakap dia. Lagipun dia pun yang sponsor pembelajaran masa tu. Tapi bukan tu je sebenarnya. Sebenarnya daripada kecil, mak ayah dah terapkan pergi surau masjid, orang lain pergi juga. Tapi kan ada kuliah kat surau masjid kan. Suruh tunggu daripada tadika lagi. Walaupun tak minat lah nak dengar. Minat ke tak minat ke, kena stay, lama-lama minat. Dengar ustaz-ustaz tu berceramah apa semua kan, daripada tadika lagi sampailah sekolah menengah. Jadi kita ada banyak point tau. Macam kalau kita di sekolah ada kawan-kawan buat tak betul ke, kita tahu dah. Kita akan berceramah lah dekat dia orang kan. Ini tak betul, ni tak boleh kan. Jadi minat ceramah tu dah diasah daripada kecil lagi. Sampailah daripada form 3 dah nampak menjelas sikit lah masa tu. Kan? Macam itulah dia punya. Kiranya kat time form 3 tu macam kalau kita orang kat asrama tu biasa sebelum maghrib kita orang ada macam kuliah sikit kan. Budak-budak form 4 kena bagi kuliah, budak junior kena bagi kuliah. Macam tu lah. Ustaz bagi lah. Betul. Lalu Ustaz macam bagian surau, esko surau macam tu lah. Betul, saya esko agama masa dekat sekolah dulu. Itu yang spark Ustaz untuk memula bagi ceramah lah. Betul. Faham? Tapi saya nak balik dekat Mesir kan. Bila kita tengok subjek yang Ustaz ambil tu, subjek ulum Islamiah al-Arabiah, maksudnya itu subjek lughah kan, subjek bahasa kan. Ulum Islam wal Arabiah ni dia macam dirasat ataupun dia tak pengkhususan macam syariah, usuluddin, bahasa Arab. Kita belajar semua umum. Dia sebenarnya ulum Islamiah wal Arabiah ni dia adalah kos yang kita kata fakulti yang MOU kerajaan Malaysia dekat Mesir. Kira macam elit jugalah sebab kita orang kena bayar $1,000. Kalau macam kawan-kawan yang lain yang belajar di Universiti Azhar ambil syariah, usuluddin, bahasa Arab, dia orang boleh katakan free ataupun yuran dia sangat murah lah. Ya, tak ada puluh-puluh ringgit ataupun tak ada sampai 100 lah yuran tahunan dia. Macam saya setahun kena bayar $1,000. Sebab saya punya kelas ni memang terasing daripada yang lain. Memang kerajaan Malaysia nak apakah subjek-subjek yang diperlukan dalam negara. Maknanya request, permintaan negara, jadi kena bayar lebih lah. So sistem dia pun tak sama macam yang kos lain lah. Macam kos lain kan biasanya orang cakap berebut kelas apa semua. So Ustaz memang tak, kita orang memang eksklusif. Satu kelas tu contoh kalau 20 orang aja. Kalau diorang kan macam yalah, Universiti Azhar ni universiti wakaf. Jadi semua orang boleh belajar. Ramai lah kan. Exam ke ramai semua. Ada yang kata exam bawa pokok lah, apalah semua. Janji boleh. Macam kita orang memang eksklusif lah. Memang tak payah berebut kelas. Tak ada. Dalam kelas tu memang doktor kenal kita boleh kenal doktor. Sebab apa? Sebab tak ramai. Tapi kena bayar lebih lah. Bayar lebih lah. So Ustaz, dekat sana macam ni Ustaz punya perjalanan belajar kat sana okey? Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya belajar di Universiti Al-Azhar Kahirah. Hasil daripada kutipan duit orang ramai. Mula-mula bila dapat surat tawaran pergi belajar di Al-Azhar tu, saya tak ada duit. Mak simpan tu. Sebab apa? Sebab masa tu jalan nak pergi tu kita tak tahu sangat. Saya ingat lagi masa tu guna ejen kena bayar 10,400. Mana nak dapat kan? Betul. Tapi oleh kerana pak cik ni dia macam dia tak nak kita down, lepas tu dia nak realisasi kan. Dia bagi saya 3,000, dia kata tak apa pak cik tolong. Tapi Naim cuba usaha. Masa tu saya mengajar di MIA sebagai warden. Kemudian sebelum ke Mesir? Sebelum ke Mesir, lepas dah mengajar? First time? Lepas daripada STAM, siang mengajar di di Seria, Surah Rendah Islam Integrasi Ihya Al-Ahmadi. Siang, malam jadi warden, 24 jam kerja. Maknanya pagi
sampai petang majikan lain, daripada petang sampai pagi majikan lain. Jadi saya ada pelajar skor rendah dan ada pelajar skor menengah. Jadi pelajar-pelajar ni tanya, Ustaz tak nak sambung belajar ke? Ustaz kata tak nak belajar, Ustaz tak ada duit. Bapak saya kaya Ustaz buat surat bagi kat bapak saya. Kan? Dia offer. Lepas tu kita pun buat surat. Saya fikir kalau bagi kat bapak dia, apa kata saya photostat banyak-banyak. Siapa-siapa yang nak ambil, masa tu balik kampung kan, hari Jumaat, siapa nak ambil lah. Tak sampai sebulan, kutipan 20,000. Allah. Sampai family kata dah tak payah dah nak stop. Saya ingat lagi masa tu bulan puasa. Lagi-lagi bulan puasa kan. Saya ingat daripada start kutipan tu, sampailah 20,000 tu, setiap hari tak pernah ada orang tak bagi. Ada je. Daripada idea budak ni. Ni dia. Ada bagi surat kat bapak saya. Kan. Ada bapak yang bagi idea pula, Ustaz saya tak ada duit tapi saya ada idea, Ustaz pergi dekat pejabat agama, Ustaz minta job sebab saya alhamdulillah masa SPM dulu 9A. Jadi bila tunjuk 9A dekat pejabat agama semua kan, Diorang confident lah. diorang confident nak bagi sumbangan. Jadi ada seorang penjaga ni dia kata, Ustaz pergi pejabat agama bagi tahu untuk minta sumbangan dekat masjid-masjid. Jadi masjid ni umumkan lah hari Jumaat. Banyak lah, kejap je lah. Ustaz datang masjid ambil duit. Kan, kita orang tadi dah buat collection. Tu yang kejap je. Jadi bila 20,000 tu, 10,400 saya bayar tu. Lepas tu dekat sana tu memang saya manfaatkan setiap sen. Jadi ni duit orang, duit amanah orang. Kan? Tu daripada pagi tu sebelum subuh lagi saya dah pergi dah kelas sebab duit orang. Kan? Orang lain pergi Universiti Azhar ni macam saya tak pasti pendidikan dekat Malaysia macam mana. Tapi lebih kurang lah. Satu hari mungkin 4 jam, 5 jam kelas kan. Betul. Selebih tu pulang lah. Mesir ni nak jadi Nabi boleh, nak ikut Nabi boleh, nak ikut Fir'aun pun ada. Dekat sana Fir'aun pun ada kan. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam atas kita sebenarnya, bukan tempat tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam bila saya tahu ni duit ni setiap sen adalah duit orang ramai. Ada orang ni yang bagi tu dia meninggal pun ada. Ini mak saya ni dia wasiat dia nak bagi kat ustaz. Kan? Masa tu dia hidup lagi, sekarang dia dah meninggal lah. Maknanya baru meninggal lah. Dia hasrat nak bagi tu, betul maknanya meninggal. Nak bantu ustaz maknanya lah. ada orang yang dah meninggal pun ada. Maknanya waktu tu dia hidup lah kan. Allahu Akbar. Jadi memang saya manfaatkan sungguh duit-duit tu. Kan? Setiap pagi saya pergi talaki. Lepas subuh je pergi talaki. Talaki ni macam kita belajar lah kan. Belajar kitab. Lepas tu habis je talaki tu pergi pula universiti. Habiskan 4 jam. Lepas 4 jam pergi talaki pula Quran. Kan? Lepas balik Quran tu pergi lagi talaki. Maknanya satu hari tu 4 kelas. Daripada pagi sampai malam. Memang keluar pagi balik gelap lah. Kalau hari tu jadual masak siap-siap pagi-pagi tu. Untuk kawan-kawan balik nanti kelas makan. Maknanya memang alhamdulillah seronok lah, manis lah. Rasa macam hidup tu memang gunakan sungguh. Ilmu je lah. Sebab niatnya nanti dah dapat, nak balik, nak bagi kat masyarakat. Sebab masyarakat dah kongsi kat kita nak kongsi balik kat masyarakat. Itu nombor 1. Nombor 2, saya datang, saya rasa susahnya nak belajar kat Mesir. Sebab tu saya bawa kawan-kawan kan, pergi Mesir tu. Ada sebahagian dia, saya bawa tu tanpa pengurusan daripada ejen ke apa. Sebab saya niat, ni saya guna ejen ni mahal. Nanti saya dah datang sini kat Mesir, saya tahu macam mana cara dia, free je. Maknanya siapa-siapa yang nak belajar Mesir bagi tahu, saya tolong uruskan, percuma je. Belikan tiket ke, pengurusan kat sana ke, ramai jugalah. Adalah, ingat dalam lebih daripada 10 orang ada kot saya bawa belajar kat sana. Betul. So kiranya macam Ustaz nak beritahu sebenarnya ramai je orang yang dia nak membantu pelajar lah untuk apa ni orang cakap ni belajar ilmu agama sendiri kat sana. Jadi Ustaz kalau kat sana berapa tahun? Saya dekat sana 6 tahun setengah. Kos saya 5 tahun. Tapi sebab lama juga. saya punya kalau kos yang lain 4 tahun. Tapi kos saya memang 5 tahun. Saya 6 tahun setengah sebab saya kahwin kat sana. Saya punya wife saya dia ambil bidang perubatan Universiti Al-Azhar juga, tapi kos dia 6 tahun setengah. Jadi saya tunggu dia lah sekejap. Tunggu setahun setengah. Macam tu.
Ni menarik sebab bila borak pasal kahwin, okay. Okay, saya nak tanya macam, okay, macam mana Ustaz yakin dengan okay keputusan untuk kahwin muda? Kira sebab faham kan ramai manusia sekarang dia macam nak kahwin tak berani sebab takut akan yang ke depan benda tak jadi tu. Macam mana Ustaz convince diri Ustaz untuk okay aku boleh aku nak kahwin? Dia macam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Benda dalam hidup ni, setiap orang ada prinsip masing-masing lah. Okay. Atas kefahaman masing-masing. Macam antara benda yang saya tak bimbang adalah pasal rezeki lah. Kan? Kita bimbang sebab belum masanya, memang kita belum dapat. Maknanya, bila mana kita tengok ayah-ayah kita kahwin, ada rumah, ada semua kan. Ada rumah, ada kereta apa semua. Kan? Bila sampai masanya, dia perlu, Allah bagilah. Sekarang kita bujang, kita tak ada apa-apa sebab kita bujang. Nanti kalau dah kahwin, rezeki kahwin adalah. Sebab tu kita tengok bila kawan-kawan kita kahwin kan. Ada tempat tinggal, ada kenderaan, lepas tu dapat pekerjaan yang baik, ke naik pangkat ke apa semua kan. Anak bertambah, lepas tu rezeki pun bertambah kan. Maknanya sebab rezeki ni Allah Ta'ala dah jamin. Maknanya sebenarnya dalam hidup ni yang perlu kita bimbangkan bukan hidup di dunia, tapi hidup di sana tu. Di sini semua dah dalam jaminan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala meletakkan sangkaannya pada sangkaan hamba-Nya. Jadi kalau kita sangka hidup ni mudah, mudah. Kalau kita sangka hidup susah, susah hidup kita ni. Sebenarnya senang je hidup ni. Simple tu je. Sebab ada orang dia fikir susah sangat. Allah Ta'ala susahkan dia. Kalau dia fikir hidup ni mudah je, Allah mudahkan dia. Macam tu je hidup. Oh, dia macam konsep dia macam kalau kau macam yakin, contohnya saya cakap okay, aku tahun depan kaya. So Allah boleh ni lah. Dia macam ni. Pertama sekali orang mukmin ni dia tak peduli pun dia kaya ke dia miskin ke. Tapi kalau kita tanya logik kan, siapa tak nak? Siapa tak nak kaya kan? Kita tanya ada ke orang nak miskin? Mana ada orang nak miskin? Betul. Semua orang nak kaya kan? Tapi dalam satu kita kata segi pula kita serahlah pada Allah Ta'ala. Kalau kaya tu baik untuk kita, kita terima. Kalau kita kata sederhana tu, sebab dalam Islam dia tak ada istilah miskin, kita yang tak miskin. Oh, tak kan? ada Islam miskin. Dia ada kaya dengan cukup je. Kan? Sebab kalau kita kata orang tu miskin, nampak dia miskin, tak ada duit, tak ada tu semua kan. Tapi sebenarnya dia cukup. Allah Ta'ala tahu yang ni cukup tak payah ada anak. Yang ni cukup tak payah ada rumah. Yang ni cukup menyewa. Yang ni cukup single. Allah Ta'ala tahu kecukupan dia sekarang. Kadang-kadang dia tengok macam-macam dia ada. Sebab dah sampai masanya. Sebab rezeki kan on the way. Kan? Yang on the way rezeki, ujian, mati. Kan? Sebab apa kita tak ada apa-apa? Sebab belum sampai. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita kan bimbang. Contoh kan kalau ayah-ayah dia bimbang anak-anak dia. Macam mana ni anak aku apa semua kan. Padahal dia lupa. Dia lebih kaya daripada mak ayah. Gitu anak-anak besok, anak dia akan lebih kaya daripada dia. Yang dia takutkan sangat kan. Padahal ayah-ayah kita lebih kaya daripada atuk kita. Dan nanti kita insya-Allah akan lebih kaya daripada mak ayah kita. Tapi kalau kita fikir sekarang, kita bimbanglah. Macam mana kan. Lepas tu kita diajar hiduplah pada hari ini bukan pada hari esok dan juga bukan pada hari semalam. Kalau kita fikir pada hari ini, apa yang kita ada, kita tenang je. Tapi kalau kita terlalu fikir nanti kahwin macam mana ni, nak sarun ni macam mana, nak bagi makan pasir ke apa semua kan. Seolah kita tak yakin dengan rezeki Allah. Padahal rezeki ni Allah dah tulis dah, lalu je. Cantik semua. So bagi Ustaz time tu, time Ustaz mula nikah, okey je lah ke sebenarnya memang setiap pernikahan ada struggle juga? Untuk makluman, Saya time belajar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya perkahwinan saja ni simple je. Kos untuk majlis 2,000 je. Lepas tu share saya 1,000, wife 1,000. Kan? So RM2,000. Lepas tu bayar hantaran, mak sponsor. Kan? RM5,000. Saya tak ada keluar apa-apa pun. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita niat betul, Allah Ta'ala bantulah. Kan kita niat kita nak jaga agama kita. Kan? Saya rasa langsung tak ada susah. Sebab daripada detik saya kenal wife dengan detik saya berkahwin sebulan je. Macam bulan ni kenal, bulan depan dah nikah. Nikah. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So macam okay lah, kan tadi ustaz cakap macam tak ada rasa susah kan. Saya mau nampak ustaz kepada macam macam nak ajar kita bahawa kau tak payah fikir yang buruk lah. Jangan pernah fikir yang buruk langsung. Ya. Fikir yang baik-baik je. Apa kepentingannya untuk kita lah, especially kan contoh saya ni anak muda kan. Kita tahu, macam ustaz tahu kan, anak muda ni kita baru belajar apa semua kan. Kita tak tahu what's gonna happen ke depan. So macam mana kita nak, semua orang kat mulut boleh cakap percaya, yakin. Tapi macam mana nak betul-betul tahu yang kita Baik. ni. First, tekanan ni bagus. Kalau kita tak ada tekanan, kita akan macam tu je lah. Kan? Macam saya pun, saya ada tekanan. Apa maksud tekanan? Tekanan tu maksudnya, anak dah nak masuk 4 orang. Kan? Jadi takkan kita nak santai-santai je, kita kena improve ataupun kita nak naikkan income kita apa semua kan. Betul. Jadi tekanan-tekanan tu menyebabkan biasa tak ada jual keripik, tak ada jual madu. Kalau tak ceramah je, kita rasa kita dah macam cukup dah. Tapi bila ada tekanan tu, tapi apa pun yang kita buat tu kita serah pada Allah Taala. Kita buat je. Kerja kita usaha je. Okey. Sebab cari harta ni tak apa kita kata tak adalah semudah sangat. Sebab apa? Sebab kalau kaya ni mudah, semua orang kaya dah. Betul. Betul? Kan ada orang struggle tapi tak kaya-kaya pun. Kan? Tapi sebab bukan kaya tu yang kita nak. Kan? Orang jual nasi lemak mana boleh kaya juta-juta pun. Betul. Kan? Tapi sebenarnya apa yang kita nak dapat sebenarnya dalam hidup. Bila mana kita dah dapat benda tu, kita tenang aje. Bila orang jual nasi lemak tu, apa yang awak dapat? Kita, alhamdulillah saya subuh dapat, solat duha dapat, kan? Maknanya dalam hidup ni, kalau dia dapat apa sebenarnya, dapat mentaati perintah Allah, dia dah lapang dah hidup ni. Kadang-kadang kita kejar semua benda, kita rasa macam yang rosak tu ekonomi kita, tapi rupanya yang rosak tu solat kita. Solat lambat, tinggal sembahyang, apa semua kan? Betul. Sebenarnya kalau kita dapat buat apa yang Allah Ta'ala suruh, rasa kita dah kaya dah. Rasa macam kekayaan hati tu dah cukup dah. So more tu kepada saya nampak rasa kecukupan lah kan. Lepas tu saya belajar tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani sesuatu itu melainkan dia mampu. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, memanglah kita kata kita tak mampu. Sebenarnya bukan kita tak mampu, kita tak nak ujian tu. Siapa nak ujian kan? Kemalangan ke apa kan? Siapa nak? Tapi bila kata tak mampu, berapa lama dah bang patah kaki ni? Dah 6 bulan dah. 6 bulan elok je boleh lalui hidup. Hidup je lagi kan? Kata yang dulu kata tak mampu uruskan anak, alhamdulillah dah ada cucu lah. Tanya ayah kita. Padahal dulu rasa tak mampu berkeluarga apa semua kan. Dah ada cucu dah. Dulu kata bukan kata tak mampu. Semua orang kan kata tak mampu. Sebenarnya bukan tak mampu. Kita tak nak ujian tu. Tak nak. Siapa nak ujian? Tak nak. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kat kita tu, itu maknanya bahagian kita. Kemampuan kita. Jadi kalau contoh, macam tadi soal tentang perkahwinan kan. Ada orang bila mana dia nak berkahwin, dia fikir semua kena ada baru boleh. Okey. Kan? Ada orang dia fikir kahwin je nanti adalah. Wah. Kan? Ada orang fikir kena cukup ilmu dulu baru boleh kahwin. Ada orang fikir nanti kita dah kahwin sama-sama belajar. Tambah ilmu. Jadi setiap orang ada mazhab tertentu, maksudnya cara dia fikir. Mindset dia, cara dia fikir. Jadi ada orang fikir aku kena struggle, ada rumah dulu, ada provide maknanya cukup kelengkapan semua barulah. Lagi tu aku takkan kahwin. Dia letak di situ lambatlah. Kalau orang letak macam tak apa kahwin je. Ada rezeki nanti adalah Allah Taala bagi kan. Dia sebenarnya setiap orang lain-lain lah cara berfikir. Terus terang saya ni antara makhluk yang dalam hidup ni suka berfikir mudah. Macam sebenarnya memang mudah je pun bagi saya. Tapi kalau kita fikirkan susah. Contoh, saya bagi contoh ya. Bulan depan kita nak dapat anak kan. Jadi macam mana tu pening kan kita nak fikir kan. Betul. Tak apa fikir nantilah. Kan? Sekarang ni kita fikir yang sekarang. Yang nanti tu yang pening tu nanti kita fikir nanti. Sampai masanya selesai juga. Maknanya jangan terlalu heavy sangat. Saya banyak macam tu. Contohnya kalau macam ni
ada kenduri ni bulan-bulan depan. Okay. Rasanya macam mana saya nak ada ni kan. Ada kuliah-kuliah apa semua kan. Tak apa, pening nantilah. Sampai masa tu, kenduri tu batal. Maknanya, elok je sebab Allah, kadang-kadang kita terlalu overthinking, sedangkan Allah Ta'ala tidak membebankan kita di luar kemampuan kita. Betul. Dan yang kita overthinking sangat tu, sampai masa tak berlaku yang macam kita fikirkan pun. Betul? Kalau berlaku pun, kita mampulah untuk handle benda tu. Sebab bagi saya at the end kita lalui juga benda tu dan kita masih hidup pun. Dia macam Ustaz cakap tadi lah. Kau rasa kau tak mampu, tapi at the end contohnya macam Zahir dulu kan, SPM lah. Saya malas nak belajar apa semua kan. So at the end dah habis dah jawab exam. Kan? Yang tahu-tahu kita dah habis dah kata exam. susah apa semua kan. Apa yang jawab exam? Cuba tanya orang yang dah habis SPM. Semua dia kata senang je. Padahal dulu gelabah kan. Tapi sebelum nak jawab exam gitu. So saya faham kat situ. Jadi Ustaz, saya nak tanya pula. Bila Ustaz tiba-tiba tahu yang Ustaz sebenarnya Ustaz famous lah? Tak maksudnya Ustaz, uish, tiba-tiba aku 200k. Tiba-tiba sebenarnya aku dekat media sosial ni orang kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya baru ni ada seorang hamba Allah Ta'ala tu. Dia mesej saya. Tapi kebetulan hari tu pagi saya ceramah dekat Perak. Lepas tu petang saya kena pergi Pahang. Jadi jadual saya pack itu. Lepas tu ada hamba Allah Ta'ala ni mesej. Lepas tu dia cakap dekat saya, Ustaz, ada orang bagi video Ustaz ni, dia tak nak bayar hutang. Kan? Lepas tu saya cakap kalau dia guna video saya untuk tak nak bayar hutang, itu tunggak agama. Lepas tu apa komen Ustaz kan? Lepas tu saya pun tu busy. Lepas tu dia tekan saya. Kenapa Ustaz senyap je? Lepas tu saya ni tak tahu lah, emosi kan. Sebab hari tu kebetulan ramai sangat mesej saya. Ada yang, bayangkan saya sebulan ada 60 kuliah. Sebab ni saya berurusan dengan 60 orang. Kalau sekolah tu macam-macam orang hantar apa dia, minta IC lah, minta itu, minta ni. Kalau berurusan dengan sekolah kan, dengan pejabat-pejabat kerajaan. Lepas tu Ustaz handle sendiri lah semua? Semua 60 kuliah tu batal ke, jadi ke, tak jadi ke. Semua Ustaz handle sendiri. Semua saya handle sendiri. Jadi WhatsApp terlalu banyak. Ni lagi kalau dah nak puasa pula, maknanya dia punya apa? Dia punya jadual kuliah tu kan. Maknanya sebulan Ramadan tu, kalau Ramadan kan boleh 80 kuliah sebulan. Banyak saya urus sendiri. Jadi bila terlalu heavy sangat orang WhatsApp, dia tekan saya pula. Dia kata, Ustaz kenapa senyap je? Saya pun cakap lah, maaf tuan, dalam dunia ni bukan ada tuan seorang. Kan? Lepas tu dia call. Saya baru nak rest. Dia call. Saya kata kenapa call? Kan? Terlalu annoying lah orang ni kan. Dia call, saya pun block. Rupanya saya tak tahu dia orang tu ada nama dalam negara, dalam negeri Selangor ni. Maknanya orang biasa-biasa lah. Saya pun tak tahu jawatan dia ke apa benda. Kan? Dia nak report kat saya dekat Pejabat Agama Islam, dekat MAIS, dia nak report dekat Yadib, dia nak report dekat JAKIM. Dia nak bagi tahu yang saya tidak beradab dalam menjawab dia punya soalan. Lepas tu pagi tu lah, oleh kerana dia nak korek-korek saya, dia viralkan, dia tanya-tanya ustaz-ustaz semua kan. Siapa ustaz ni, siapa ustaz ni. Lepas tu abang saya tahu, abang saya suruh saya call dia minta maaf. Setengah jam saya kena cakap maaf masa tu lah. Dia kata mentang-mentang dah ada 200,000 kan, tak nak reply pun semua, dia ceramah saya masa tu. Ya Allah, macam ni ke? Baru 200k kan? Kalau juta-juta tu tak tahu lah macam mana. Kira Ustaz tak pandang pula sebenarnya followers tu. Ya, sebab saya memang minta dengan Allah, ya Allah saya tak nak famous. Oh ya ke? Kan ada setengah orang kan dia suka buat konten macam nak bagi macam naik-naik kan. Macam saya kalau nampak banyak video-video saya tu, orang lain yang buat kan. Orang lain datang rakam, potong-potong semua. Macam saya, kita kata tak ada macam satu hari 3 video ke 4 video ke nak bagi macam orang nampak kita, lepas tu orang follow kita kan. Tak ada macam tu je. Saya ni ustaz kampung Kiranya dekat situ lah Ustaz macam baru perasan bahawa ada followers ramai ni, ada dia punya efek lah juga. Dia punya cabaran dia kan.
Oh, macam ni Kalau tak macam ni macam biasa lah ceramah. Oh. Tapi Ustaz, bila kita start tengok dekat orang cakap ni zaman sekarang ni, orang cakap zaman-zaman akhir ni, akhir zaman ni, Ustaz nampak tak macam sebenarnya ada keperluan jugalah untuk insan-insan seperti Ustaz ni kena ada media sosial untuk untuk bagi tahu masyarakat, untuk sebagai awareness untuk masyarakat. Saya sebelum ni saya balik ceramah, saya balik Mesir saya ceramah, lepas tu ada program namanya program Dai Muda Yatim tau. Dia punya moto dia Tekno Dai. Masa tu PKP. Mak saya kita pergi masuk program tu. Sebab ceramah ni sampai bila tak habis. Belajar lagi kan ilmu-ilmu. Tekno Dai ni tentang macam mana nak uruskan platform media sosial tau. Lepas tu saya ada TikTok, ada setengah ustaz kadang-kadang dulu ringgit sikit TikTok ni semua kan. Terus saya ada Facebook, TikTok. Boleh katakan hampir semua platform online saya ada lah. Okay. Kan? Tujuannya untuk nak kalau kuliah, macam kuliah kan, depan kita kalau saya bermula di kampung. Ada 5 orang, 3 orang tidur, 2 orang main phone, siapa nak dengar ceramah saya? Itu satu kan. Bila platform online ni, kan hari ni kan orang sibuk kan, lagi-lagi kalau dekat Lembah Kelang. Tengah drive boleh dengar kuliah saya. Kan? Jadi perlunya ustaz-ustaz ni buat live ni bukan apa. Boleh orang lain yang maksudnya yang tak ada kita kata kesempatan nak pergi masjid, pergi surau. Dia tengah dekat dalam kereta ke sambil masak ke, ada ibu-ibu yang kadang-kadang iyalah bukan semua orang mudah kan untuk nak pergi surau masjid kan. Jauh ke apa, ilmu tu orang dapat kat setiap hari. Jadi alhamdulillah saya start daripada PKP tu sampai hari ni memang tiap-tiap malam buat live. Sampai malam tadi saya ada rakaman saya ada live di TV Al-Hijrah. Lepas tu orang TV Hijrah bila dia orang buat live kan, patutlah Ustaz Naim tak ada. Ustaz Naim pergi TV Hijrah. Maknanya dia orang tertunggu-tunggu tau. Maknanya setiap hari dia orang tunggu saya punya kuliah. Maknanya dah jadi satu macam setiap hari memang kalau buka TikTok tu memang saya setiap hari memang saya ada buat live lah. So alhamdulillah ada jadi macam satu wadah atau tempat untuk Ustaz sendiri ada orang cakap nama ni peluang untuk memberi kebaikan ke orang, manfaat ke orang, serta ruang Ustaz untuk dakwah lah, gitu. Itu dah pentingnya benda tu kan. Lepas tu tadi soalan bila sedar yang macam orang tahu kita ni kan. Bila saya ceramah dekat negeri-negeri lain. Saya pergi Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor, semua negeri saya pergi. Jadi saya macam tak sangka lah macam Ustaz Naim ke? Pergi macam kalau pergi mall ke, pergi mana-mana, pergi kedai-kedai isteri minyak ke kan, kat toilet, Ustaz saya nak selfie. Sampai macam tu. Kita rasa macam kita ceramah depan kita kamera je. Tapi tak tahu pula rupanya orang rakyat Malaysia ni ada yang kenal kita. Memang segan juga kalau kita nak pergi mana-mana kan. Kadang orang duk pandang. Okay, sekarang saya nak borak pasal ni pula Ustaz, ujian. Apa yang Ustaz rasa ujian terbesar bila kita ni dikenali atau masyhur lah? Pertama, Allahumma salli ala Muhammad, perasaan ujub kagum. Ustaz tu buat live cuma ada 10 orang tengok. Kita buat live ibu-ibu tengok. Rasa ujub, rasa kagum. Kan? Susah Ustaz. Sebenarnya bagi saya antara benda yang paling susah tu adalah bukan rasa berprasangka dekat orang, tapi berprasangka yang ada kat kita sendiri. Rasa macam kita ni bagus. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Itu cabaran juga lah. Lepas tu cabaran macam mana tadi itulah. Kita nak mengurus. Mentang-mentang kita dah ada jemputan ramai orang jemput. Kan? Kita nak mengurus. Contohnya, TVA bagi RM4,000. So orang ni RM70. Kita batalkan RM70 tu sebab kita nak dapat TVA RM4,000 ni. Ujian keikhlasan. Kan? Itu semua. Kita tayar dah botak ni. RM70 tak cukup. Ini tak wakaf RM4,000. Contoh kan? Ujian keikhlasan. Sebab itu apa yang saya buat, saya meniaga. Maknanya kalau saya datang kuliah tu, orang tak bayar saya pun, saya dah ada income dah. Itu cara Ustaz nak overcome lah rasa-rasa macam tu. Kita nak elakkan kita supaya kita ni orang gelar apa dia, kita ceramah, ustaz salam kaut lah, ustaz sampul lah, apa semua macam-macam gelaran kan. Lepas tu saya daripada dulu sampai sekarang, saya tak pernah letak. Ada setengah ustaz kan, kalau JB RM4,000, kalau ni RM3,000, kalau ni RM2,000. Saya memang daripada start saya ceramah sampai hari ni, sampai orang jadi macam susah. Macam, Ustaz,
berapa cakap lah, berapa Ustaz? Berapa tu berapa? Tidak ditetapkan tu berapa kan? Tapi memang saya kata, minta maaf memang cara saya macam ni memang tidak ditetapkan. Fikir-fikir dia common sense je lah. Kita daripada Selangor tu pergi Kelantan, bukan perjalanan, dia fikir sendiri. Kalau dia nak bagi, tak bagi pun, memang tanggungjawab saya berdakwah menyampaikan ilmu. Dan saya pun ada income saya. Faham? Sebab okay, ini menarik Ustaz. Sebab saya ada tengok satu ceramah Ustaz Samsul Debat tau. Saya selalu dengar ceramah Ustaz Samsul Debat. Yeah. Dia beritahu kalau kita ni dah start rasa yang kita ni macam tadi lah, ada rasa macam okay, aku ni dah level atas. Ni bagi saya penting lah sebab untuk pelajar agama kebanyakan pada mereka ingin berdakwah. Betul. Kan? Dan bila mereka dah dikenali, kadang-kadang mereka lupa benda tu. Bagi saya antara cabaran dia adalah cabaran keikhlasan juga. Kan? Betul. So macam mana, apa konsep ikhlas yang Ustaz tahu lah? Apa konsep sebenar ikhlas? Baik, ikhlas ni maknanya kita buat sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala. Kita tidak menduakan Allah Ta'ala. Maknanya kita tak ada udang di sebalik mi lah. Contohnya kalau kita buat sesuatu tu, kita dunia pun nak, akhirat pun kita nak. Tapi memang kita totally memang kita nak Allah Ta'ala saja. Maknanya ikhlas ni paling tinggi, bukan nak dunia, bukan nak akhirat. Tapi kita nak Allah je. Kita nak. Maknanya bukan nak syurga pun. Itu yang paling tinggi lah. Itu kefahaman yang saya yang paling tinggi. Oh, kalau bukan nak syurga pun? Ya, bukan. Untuk orang awam, ya, dia nak syurga. Pahala. Okey, kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita datang rumah orang, kan, kita nak jumpa orang tu, kita dapat tak makanan tu walaupun kita tak diminta? Dihidang air apa semua kan. Kita minta. Tak minta tapi dapat. Jadi kalau kita dapat jumpa tuan rumah tu, kita dapat hidangan tu kan. Kalau kita dapat Allah, dapat tak syurga tu? Dapat. Itu pemikiran. Tapi itulah kita sedang menuju ke arah tu lah. Bukan saya kata, saya dah tahap tu. Bukan. Tengah Tapi mendidik jiwa kita. Itu kan tanya tadi apa yang saya faham tentang ikhlas kan. Itulah keikhlasan. Antara martabat tertinggi ikhlas adalah bila mana kita buat sesuatu bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tetapi ada nak mendapat ridha Allah Ta'ala saja. Cukup Allah Ta'ala suka kita, sebab orang mukmin ni antara nikmat paling besar bukan syurga. Ridha Tapi Allah. Ridha Allah Ta'ala. Lebih besar lagi nikmat dia. Melihat wajah Allah tu adalah lebih besar nilainya daripada syurga yang kita akan dapat besok. Yalah, bayangkan lah, kalau kita pergi kita pergi istana lah kan. Seronok tak pergi istana? Seronok. Tak pernah pergi, saya pun tak pernah pergi kan. Kalau dapat jumpa dengan raja, lagi seronok kan. Kalau dapat pergi istana je, tapi tak ada jumpa dengan raja, macam tak best kan. Sultan ada? Sultan tak ada hari ni. Dapat pergi istana, best dah. Tak ada. Kalau dapat jumpa sultan, lagi best kan. Itu maksudnya, orang mukmin ni, bila mana dia dapat redha Allah, kalau dapat jumpa sultan, dapatlah pergi istana. Maknanya dia atas lagi. Dia macam sebenarnya tak payah fikir pun lah yang bab-bab benda tu. Sebab kalau kau memang dah dapat Allah, Dapat segalanya. Dapat segalanya. Sebab tu bila kalau macam kuliah kan, kalau tak bayar, sebab siapa yang letakkan yang bayar dia Allah, dia tak pernah kisah pun kat mana. Saya ingat lagi masa saya balik Mesir dulu, kan saya dah berkahwin, saya balik Mesir, saya ada RM500 je. Jadi duit tu saya beli basikal. Saya ajar orang ngaji, saya naik basikal je. Padahal saya ada family semua kan. Kereta pun saya pinjam kereta keluarga, bayangkan. Saya nak pergi servis kereta, dah ada orang bayarkan. Saya nak makan, dah ada orang bayarkan. Betul lah yang bagi rezeki ni Allah lah. Kalau kita yakin yang bagi rezeki tu Allah, macam nanti Allah cukupkan. Kalau kita fikir, surau ni bagi RM70 je, surau ni bagi 300, surau ni bagi 1000. Kan? Kalau kita fikir macam itu, takkan cukup sambil bila. Sebab kita tak ada perasaan cukup. Tapi kalau kita tahu banyak sikit ni, Allah Ta'ala yang cukupkan. Memang kadang dapat banyak. Tapi rosak ni, habis juga duit. Kadang dapat sikit, tapi cukup je. Sebab tu, hidup ni tentang macam mana kita mengurus cara fikir. Kalau berjaya yang tu, insya-Allah susah pun jadi senang. Dia macam cakap bahawa kita memang kena ada usaha. Tapi kita yakin benda yang kita dapat tu bukan hasil usaha kita, tapi izin Allah. Betul. Melaka lah. Faham? Tapi bila kita borak pasal ujian pula kan, apa kefahaman Ustaz tentang ujian tu sendiri lah? Baik. Ujian ni, biasa kita ingat musibah ni macam banjir, kan, rumah terbakar. Tapi sebenarnya ujian paling besar bukan yang tu.
Ujian paling besar bila mana kita melakukan dosa. Tu ujian paling besar sekali. Tanpa kita sedar macam, rumah kau kena musibah, rumah ni terbakar. Tapi tadi kita lambat subuh, tinggal subuh, kan? Tadi baru mengumpat orang, itu musibah paling besar sebenarnya dalam hidup. Ini ujian paling besar. Selama ni kita ingat yang besar tu macam, alamak kasut kita buruk, orang dah kasut baru, orang lain dah gaji tinggi, gaji kita sikit. Kita rasa ujian yang tu. Orang lain dah kahwin, kita belum kahwin, kita rasa ujian tu. Tapi ujian yang paling besar sebenarnya kan, dekat mana kita dengan Allah. Kalau kita jauh, sebab tujuan kita diciptakan ni adalah untuk mentaati perintah Allah. Tapi bila kita duduk di dunia ni, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Allah Ta'ala suruh apa duduk. Padahal, kalau kita rasa ujian tu, muka kita tak good looking macam orang lain. Padahal besok kita mati, Allah Ta'ala tak marah pun kenapa muka hauk. Kenapa tak pergi Thailand, buat V-shape muka. Kenapa tak buat perawatan pembedahan muka ke apa kan. Kalau kita kata ujian tu tak ada jawatan, besok mati Allah Ta'ala tak marah. Kenapa duduk di dunia ni, kamu tak ada jawatan. Kamu tak ada harta. Tapi Allah Ta'ala tanya, kenapa tak semayang? Allah marah tak? Kenapa tak semayang? Kan? Kenapa langgar perintah Allah? Allah marah tak? Bila kita duduk di dunia ni kan, kita tak tahu sebenarnya apa ujian sebenar, cabaran sebenar kita. Maka kita rasa macam yang kecil-kecil ni lah. Padahal tu dunia je. Bila orang mukmin ni bila ujian-ujian yang namanya dunia, dia kata dunia je. Maksud apa dunia je? Sekejap je. 100 tahun lagi, tahun 2126, kita semua dah tak ada lah. Termasuk kesusahan yang kita katakan. Orang toksik yang kata kita, 100 tahun lagi dia dah tak ada. Kan? Kesempitan apa yang kita kata? Kalau kita kata dia ada, kita tak ada. Dia ada tu 100 tahun lagi, dia pun dah tak ada dah. Dia ada motor arwana, dia ada kereta Ferrari, dia ada tu, ada ni. 100 tahun lagi, semua tak ada. 100 tahun bukan lama. Berjam celik berapa umur kita sekarang? Kan? Jadi kalau kita fikir, dunia sekejap je. Dapat kejap, tak dapat pun kejap. Tempat sebenar kita kat sana, akhirat. Kalau fikir masa depan kita kat sana, lapang terus dunia ni. Tapi kalau fikir hidup cuma dunia, sempit. Rasa macam sempit je, nak parking sempit, dengan member sempit. Rasa sempit je hidup ni. Dunia ni memang tak adil. Allah Ta'ala buat. Kerana Tak adil dunia tak adil. Kalau kita tengok, orang bodoh boleh jadi pemimpin. Kawan-kawan kita kan, dulu kat sekolah tak pandai, boleh kaya. Kan? Orang tak sembahyang, kaya. Kan? Allah Ta'ala buat dunia tak adil. Sebab keadilan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala jadikan hidup ni bukan sekadar ada dunia je Allah Ta'ala cipta, ada akhirat. Kalau kita fikir cuma dunia je, sempit lah kita. Kalau kita fikir, orang mukmin ni ada bahagian ke akhirat. Ada satu kisahan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada orang mancing. Yang pertama, golongan orang beriman, dia berzikir pada Allah Ta'ala. Zikir je tak dapat ikan. Zikir tak dapat ikan. Golongan yang kedua, dia orang kafir, dia puji nama Tuhan dia, dapat ikan. Jadi malaikat ni kan, dia macam, kenapa? Yang zikir tak dapat ikan. Yang tak zikir, puji nama Tuhan selain Allah, dapat ikan. Mengadu ke Allah, ya Allah, macam mana ni kan? Malaikat pun jadi macam, kan? Bukan kata malaikat kita pun kan? Tergamam. Patutnya zikir dapat ikan kan? Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, kamu pergi tempat orang beriman dekat syurga. Bila malaikat tengok tempat orang beriman dekat syurga, hasil daripada zikir dia kan? Ya Allah, apalah sangat ikan yang dia tidak dapat kerana gantian syurga yang begitu hebat. Allah Ta'ala kata, malaikat pergi tempat orang kafir dekat neraka. Kan? Bila tengok neraka punya dia punya neraka kan? Api apa semua kan? Ya Allah, apalah sangat ikan yang dia dapat. Akhirnya dihumban dalam neraka. Maksudnya apa? Segala kesenangan yang kita tengok, dia main nombor, dia berzina, dia apa senang-senang kan. Yang dia dapat tu, dia akan menanggung kesesaraan yang berpanjangan. Dia macam dia tak solat tapi dia kaya. Sebab hidup ni tentang, yes, boleh jadi orang pandang kita sebelah mata di dunia. Tapi kalau kita mempunyai bekal yang cukup, boleh jadi kita senang di sana selamanya. Tapi boleh jadi orang pandang kita semua, follower kita ramai. Tapi oleh kerana kita pulang dalam keadaan kita tak ada bekal yang cukup, tempat kita sengsara di sana. Macam itulah hidup. Jadi macam Ustaz cakap bahawa dunia ni tak adil atas dasar untuk menguji tahap keimanan kita sebagai seorang Muslim. Baik, dia sebut tentang dunia ni tidak adil. Kan? Allah Ta'ala nak uji kita satu. Kemudian yang kita nak tahu, memang Allah Ta'ala create dunia macam tu. Pertama, dunia sifatnya kecewa.
lagi banyak kita himpun dunia, lagi banyak kecewa. Sebab dunia sibuk tinggalkan kita. Kecewa tak? Kita ada kawan, kawan tinggalkan kita. Kan berpisah pelik tak? Pelik. Pelik kan? Pelik menanggung perpisahan. Orang kata apa? Kalau tak nak berpisah, jangan bertemu. Kalau bertemu, confirm berpisah kan? Jadi, lagi banyak dunia, lagi banyak perpisahan. Orang yang di dunia ni, yang dia sangka dia perit, padahal bila dia tak ada apa-apa, dia mudah je nak balik pada Allah. Sebab dia tak ada benda. Tapi orang yang macam-macam ada, bila dia nak tinggalkan, perit tak? Pelik. Dia ada kebun 2 ekar. Dia ada padahal semua tu baru dapat. Bila kita sembahyang jenazah almarhum tu, dia dapat tanah, dia dapat rumah, belum ada 1000 tahun pun. 100 tahun pun belum. Masa baby, tak ada. Dapat tanah, dapat rumah. Betul. Baru nak dapat meninggal. Baru je panggil designer interior, dekor-dekor semua, meninggal. Dunia. Lepas tu, baru kita faham tentang keadilan Allah Ta'ala. Ya Allah, dunia sekejap je. Kan? Dunia tak pernah menjanjikan permulaan. Dunia hanya menjanjikan pengakhiran. Manakala syurga menjanjikan permulaan yang tidak ada akhir. Sebab tu, siapa-siapa yang, dalam hidup ni kan, kita tak tahu apa yang kita nak kejar dalam hidup. Lagi satu, kita kejar tu berbaloi ke tak berbaloi, dapat ke tak dapat, kita pun tak pastikan. Betul. Jadi macam mana kita nak, yang kita buat tu berbaloi dan kita kata sangat bermakna lah dalam hidup. Okey, macam mana? Bangun pagi, ulama ajar kita, utamakan Allah, Allah susun hidup dunia kita. Tapi siapa bangun pagi, fikir dunia je, Allah cerai beraikan urusan dunia dia. Jadi apa pun buat tak jadi. Kalau jadi pun, sekarang nampak macam jadi. At the end, dia punya duit yang dikumpul banyak-banyak kena scam lah. Ramai je. Kan? Rasa macam, tak sembahyang, banyak je duit. Sekarang, Allah nak bagi kena scam. Di penghujung usia nanti, baru tahu. Bukan hilang duit tu. Hilang masa dengan Allah. Allah Ta'ala panggil hayat ala salah. Hilang masa dengan family. Family panggil. Dengan keluarga, dengan adik-beradik. Adik-beradik panggil, ada family day, busy. Mak panggil, pergi appointment doktor, busy. Kawan-kawan, jom mancing, busy. Kan? Allah Ta'ala panggil, busy. Apa yang dikejar tak dapat, yang dikendung bercinciran. Maknanya selama ni kita ingat, kita kumpul dunia tu, kita dah berjaya dah. Kan? Di dunia ni, tidak ada maksud berjaya ataupun gagal. Gagal, cuba lagi. Kan? Berjaya, kita kata, dah berjaya dah sekarang. Baru dapat kereta, meninggal. Apa berjayanya? Berjaya sebenar bila? Kaki kanan masuk syurga. Itu berjaya sebenar. Lagi duduk di dunia ni, CEO ke, apa ke, belum jawatan berjaya. apa ke, belum tentu berjaya. Belum tentu. Rajin sembahyang, belum tentu berjaya. Baca Quran banyak, belum tentu berjaya. Belum. Sebab kita masuk syurga bukan dengan amal kan? Kita masuk juga dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Kan? Nampak dia banyak baca Quran. Rupanya dia nak tunjuk orang zaman sekarang ni zaman riak kan. Baca Quran, nak buat live apa semua. Kita tak judge siapa-siapa. Nahwa itu masing-masing kan? Tapi kalau dia niat memang, aku baca Quran nak supaya orang like aku baca Quran supaya nak orang bagi gift kat aku baca Quran supaya orang puji aku. Bagus. Maknanya dia bukan buatkan Allah Ta'ala. Tak ada. Dia ni bagus, rajin baca Quran, buat live selalu. Ceramah, buat live selalu. Benda itu saya paling takut lah. Semua orang pandang kita, tapi Allah tak pandang kita. Tapi tak rasa susah ke nak buang rasa-rasa macam tu? Dia nombor satu, kita punya ibadah kita tak salah, ceramah tak salah, baca Quran tak salah, sedekah tak salah. Yang salah tu kan nawaitu kita kan. Jangan berhenti. Ada orang kadang, kenapa kau tak nak ceramah, kenapa? Kalau nanti tak ikhlas tak dapat pahala, kenapa tak nak sembahyang, kenapa tak baca Quran? Kalau tak ikhlas pun nanti tak dapat pahala, baik tak payah kan. Tapi sebenarnya Islam bukan ajar macam tu. Bermulanya ibadah tu dengan tidak ikhlas. Buat je sampai ikhlas. Kerana dia akan datang kemudian. Kan? Kita pun fikir juga, aku buat hari-hari ceramah, aku ni duk baca Quran hari-hari, kalau tak ikhlas tak dapat apa-apa, rugi je. Pujian manusia tu bukan boleh apa-apa pun. Kan? Sampai masa kita, Allah Ta'ala akan terfikirkan juga, Allah Ta'ala sayang kita. Dan masa kita akan dikirain dia nampak struggle kita. Struggle kita. Maknanya buat je. Kan? Belajar pula untuk ikhlas, belajar pula. Sekarang belajar untuk sembahyang dah berjaya. Struggle lah pula. Struggle untuk ikhlas pula. Belajar baca Quran dah berjaya. Alhamdulillah Ustaz, saya dah istiqamah dah baca Quran. Yang belum ikhlasnya. Ikhlasnya pula lah, sebab kita kan ada dia punya fasa-fasa hidup ni kan. Jangan berhenti je lah. Jangan berhenti. Okay. Tadi yang Ustaz cakap
macam mana kita ni nak hidup kita ni Allah mudahkan kan. Iaitu utamakan Allah. Kita bangun je kita utamakan Allah. So apa benda yang boleh buat amal-amalan yang kita boleh buat supaya kita ni terus macam orang cakap ni utamakan Allah dalam kehidupan kita seharian-seharian. Betul. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, kita takkan mampu buat baik sekiranya Allah Ta'ala tak izinkan. Ataupun kita tak mampu mencintai Allah sekiranya Allah Ta'ala tidak mencintai kita. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak cinta pada kita, maka kita tak akan mampu mencintai Allah. Seseorang itu dia mampu mencintai Allah bila Allah Ta'ala mencintai. Iza habballahu abdan syaghalahu bi. Bila Allah sayang pada seorang, Allah Ta'ala jadikan dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ilhamkan dia sebut nama Allah. Kita kan, kalau kita suka orang tu, kita suka orang tu sebut nama kita. Tapi kalau kita tak suka orang tu, apa pasal sebut nama aku? Kan? Jadi Allah Ta'ala ni kalau suka kita, Allah Ta'ala buat kita ni ilhamkan untuk sentiasa sebut nama dia. Itu dia. Jadi kita tadi sebut, kita tak akan mampu cinta Allah sekiranya Allah tidak mencintai kita. Jadi macam mana nak Allah Ta'ala cinta pada kita? Minta pada Allah supaya Allah mencintai kita. Jadi dalam kita era zaman mencabar sekarang, akhir zaman ni kan, bukan mudah. Kadang-kadang kita nak istiqamah buat baik semua. Jadi mungkin ada tertanya juga persoalan, kenapa Allah letakkan kita zaman macam ni, tak zaman sahabat, zaman Nabi ke zaman para tabi'in ni kan. Sebenarnya ni peluang besar kita nak dapat pahala banyak. Walaupun kita buat amal sedikit. Lagi mencabar zaman tu lagi banyak peluang. Lagi banyak pahala dia. Kan? Baik itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, cara kita nak istiqamah buat baik, sentiasa betulkan niat. Kan niat ni, dia dapat membetulkan cara hidup kita. Sebenarnya, apa sebenarnya niat kita nak kerja? Apa niat sebenarnya kita berkahwin? Sebenarnya apa niat? Niat ni dia betulkan cara hidup kita. Kalau kahwin ni sebab nak tutup mulut orang puaka, mulut-mulut makcik puaka kan? Kau ni bila nak kahwin, kita pada duit, kahwin je lah. Dah kahwin dah? Dah kahwin dah. Sebab kadang nak tutup mulut makcik-makcik, mulut puaka, tak ada nilai lah. Bila mana kita, mungkin sebelum ni niat kita tak ada tepat kan, oleh kerana kefahaman yang tak ada lagi. Tapi bila mana kita dah ada kefahaman, kita betulkan balik. Apa niat kahwin? Saya niat ni, perkahwinan adalah satu jalan untuk menuju Allah. Jadi saya perkahwinan adalah saling tolong-menolong untuk dekatkan diri saya dengan Allah. Ada orang berkahwin sebab dia nak kumpul duit sama-sama buat rumah, nak tunjuk dia ada rumah, nak tunjuk dia ada kereta, nak tunjuk dia ada anak 5 orang. Kan? Tapi betulkan balik nawaitu tu. Kita berkahwin adalah nak dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita kerja nak dekatkan diri dengan Allah. Dengan duit, kan, saya boleh bantu keluarga, saya boleh ada motor, boleh pergi surau. Dengan duit saya boleh beli makanan, saya boleh sembahyang. Dengan duit saya boleh makan, saya boleh baca Quran. Kalau saya mati, macam nak baca Quran. Kalau saya sakit, macam nak baca Quran. Jadi, semua yang kita buat ni, semua apa dia? Supaya saya boleh dekat dengan Allah. Kalau niat tu betul, tenang je hidup. Sebab hari ni, rata-rata masyarakat, dia tak tahu apa yang dia kejar. Dia sedang menaiki eskalator lawan arus. Dia nak turun, guna yang naik. Dia nak naik, guna yang turun. Jadi, dia tak sampai ke destinasi tu. Jadi, apa pun dapat, dia takkan puas. Kan? Padahal, dulu dia nak sangat benda tu. Bila dia dapat, bukan lu nak sangat ke beli rumah kat sini? Dah jual lah Ustaz. Kenapa? Tak boleh jiran mulut puaka. Hatta yang kita nak pun, akhirnya kita menyesal dengan apa yang kita dapat. Pernah tak dalam hidup menyesal dengan apa yang kita nak? Bukan dulu nak sangat ke benda tu? Bila dapat kita menyesal, pernah tak dalam hidup? Ada kan? Maknanya apa? Maknanya, kadang-kadang kita pun tak faham diri kita sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita, ya Allah, kenapalah kau buat aku macam ni kan? Sebenarnya Allah Ta'ala buat betul lah. Sebab apa? Buktinya, berapa banyak yang kita nak, yang kita dapat, kita menyesal dengan apa yang kita nak. Itulah kehidupan. Dia dari satu yang saya nampak, antara punca kita ni susah nak dapat ketenangan dan susah kita nak mengutamakan Allah dalam hidup ni adalah kerana kesebutkan kita memikirkan apa yang orang lain ada. Betul. Memikirkan apa yang orang lain cakap lah. Betul. Kadang-kadang hidup di dunia simple je. Macam kita kalau setakat nak makan, berapa je. Tapi oleh kerana kita tengok orang lain ada iPhone 17, orang lain ada kereta baru, kan? Kita cuma naik kancil, orang lain. Hidup ni akan terbeban bila mana kita compare diri kita dengan orang lain. Padahal satu prinsip perlu kita faham, dia kita. Dia nak ada helikopter, dia nak ada apa pun, dia kita. Jangan jadikan beban hidup orang lain diletakkan di atas beban kita. Maknanya jangan bebankan hidup kita ni dengan sebab beban. Maknanya orang lain ada, jadi kita jadi terbeban. Padahal sebelum ni kita okey je. Kita sebelum ni pakai phone biasa okey.
tengok orang lain, akhirnya kita terpaksa buat part time ni. Padahal kalau tak ada betul, hidup je. Kalau kita tak minum matcha, kalau kita tak minum kopi yang mahal-mahal, branded, hidup je. Tapi sebab kita nak macam orang lain, kan? Sebenarnya dalam hidup ni, kalau setakat nak hidup, kan? Kalau setakat hidup ni, apa tujuan hidup ke? Untuk sembahyang, kan? Untuk mentaati perintah Allah. Sebenarnya hidup ni easy je. Tapi sebenarnya kita yang meletakkan beban. Hidup kena macam ni. Akhirnya kita leka. Kita buat benda yang Allah Ta'ala tak perintahkan pun. Dan besok mati, benda tu kita takkan dapat pun. Sia-sia je lah. Sia-sia je lah, penat lah. Contoh kan, kita nak puaskan hati orang, kita pun lepak dengan member kita 3 jam. 10 tahun lepak dengan member 3 jam tu, yang tak ada apa-apa, cuma mengumpat orang yang isinya konten kosong semua kan. Rasa macam sia-sia je aku menguntungkan dunia orang lain, merugikan akhirat diri sendiri. Ataupun paling kurang, menguntungkan dunia orang lain, merugikan dunia kita. Orang lain dah maju dah, macam-macam masa yang digunakan tu, ada yang gunakan untuk investment, pelaburan, untuk buat kerja part time ke apa ke, boleh ada rumah sendiri apa semua kan. Buat Grab ke apa kan. Kita duduk sembang 3 jam tu, tak dapat apa-apa, rumah tak ada, kahwin tak apa, semua tak ada. Dia seronok lah kan, dengar kita punya cerita apa semua. Kadang-kadang kita, ya Allah, bodohnya aku kan. Fikir, ya Allah, banyaknya masa aku habis, duit aku habis apa semua. Tapi ini belum cerita akhirat lagi. Dunia kita pun dah rugi lah. Sebab tu siapa kita hari ni adalah ditentukan siapa kawan kita 5 tahun lepas. Siapa kita 5 tahun depan adalah siapa kawan kita hari ni. Itu penting pilih kawan. Pilih circle kita. Kalau circle yang kaya-kaya, orang yang berfikiran positif, nak maju diri, nak maju keluarga, cinta dunia dulu. 5 tahun lagi insya-Allah berjaya. Tapi kalau circle kita, rumah sini pun dah okey, sewa pun dah okey. 5 tahun lagi macam tu je lah. Itu cerita dunia lah. Kalau cerita akhirat pula, kalau kawan dengan orang yang sembahyang, 5 tahun lagi kita akan jadi orang sembahyang. Tapi kalau sekarang ni kawan dengan orang tak sembahyang, 5 tahun lagi tak sembahyang lah kita. Pelan-pelan tengok, okey je kawan tak sembahyang, kaya je. Lala kita pun tinggal. Macam tu lah. Dahsyat. So, bila Ustaz cakap pasal akhirat pula kan, saya pun ada melihat konten Ustaz lah tentang kematian. Kenapa Ustaz banyak juga menceritakan tentang kematian tu sendiri? Pertama sekali, cerita pasal mati ni, dia hidup ni kan, kita kan sedang berjalan. Kan? Kita memang tengah duduk, tapi masa tu berjalan kan. Jadi semua benda yang kita buat ni kena ada break dia. Jadi antara break dia, ingat mati. Kita ni kalau tak ingat mati kan, kita boleh buat apa saja kita nak buat. Kan? Nak bunuh orang ke, nak apa ke. Bila kita kan Rasulullah sebut kan, if'al ma syi'ta fa islam tahtahi, kan, fa innaka mayyitun. Buatlah apa saja yang kamu suka, kalau kamu tak malu. Kalau kamu tak malu, sesungguhnya kamu akan mati. Kan? Buatlah apa saja. Kau nak buat apa, buat. Kalau kau tak malu, kamu kena ingat, kamu akan mati. Kan? Maknanya semua yang kita buat ni, kan sekarang ni macam-macam buku kita baca, ada yang seram apa semua kan. Tapi buku yang paling seram, buku catatan amal kita. Bukan cerita pasal siapa, tentang diri kita je. Sendiri. Tapi menyeramkan. Baik buruk kita semua kan. Jadi bila kita ingat mati ni, ingat mati ni break. Maknanya kalau kita nak buat sesuatu, kan, kalau aku mati ni macam mana? Kan? Aku ambil rasuah kalau mati macam mana? Kan? Ni kalau macam tengah suka-suka sangat kan, kalau mati macam mana kan? Nipu orang kalau mati macam mana? Kalau ingat mati, dia ada break dia tu. Tapi kalau orang tak ingat mati, dia tak ada break. Dia langgar je lah. Macam tu. Tapi macam mana kita nak pupuk kita punya minda, kita punya diri kita ni untuk kita tahu bahawa kematian tu satu benda yang pasti. Dunia ni sementara. Macam Ustaz cakap tadi, dunia ni sementara. Macam mana kita nak pupuk diri kita? Sebab kita ni leka. Kadang-kadang bila kita dah masuk seharian kita memang leka. Kita tak tahu pun yang mungkin hari ni kita akan mati. So macam mana kita nak rasa, kita nak pupuk kita punya diri kita rasa macam okay,
Aku ni tak lama, tak bila pun, bila boleh nanti. Betul. Baik, Allah Masya Mat. Tadi Bi sebut tentang apa? Ujian kita rasa beban hidup ni kan. Sebenarnya kita rasa terbeban ni sebab antaranya lah. Sebab kita rasa macam umur kita panjang lagi. Betul. Macam 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Bila kita sakit, alamak macam mana 100 tahun lagi. Seolah-olahnya macam lama lagi kan. Padahal mati mungkin hari ni. Jadi macam mana kita nak pupuk tu, pertama sekali kalau saya dulu, saya punya screen wallpaper kita gambar liang lahat. Buka je liang lahat. Saya pergi dekat Google kan, saya tulis wallpaper liang lahat. Tapi dia ada caption juga, tulis ingatlah mati. Gambar liang lahat. Buka je, ingatlah mati. Tengok liang lahat ni, tengok ni tempat kita, rumah kita sebenar. Kalau rumah Selangorku ke rumah satu Malaysia ke rumah-rumah ni kena booking. Jadi semua dapat seorang satu tau. Betul tak? Dah booking? Belum kan? Kubur? Belum. Tak booking tapi dapat seorang satu. Jangan risau, jangan risau. Jangan risau kan? Jadi pertama sekali saya buat macam tu lah. Saya nak bagi saya sentiasa ingat mati. Lepas tu yang kedua, kita kena ziarah orang meninggal dunia. Kalau ada peluang pergi masjid Surah, dengar je orang meninggal dunia kan, ambillah masa 5 minit, 10 minit, sembahyangkan. Lepas tu, masa tu kita, ya Allah, sebenarnya kita diajar bila seorang tu mati, kita bukan nak kesian kau yang mati tu. Sebab dia dah selesai lah. Yang belum tu kita tau. Bila kadang-kadang kita tengok, usia dia mati kan. Padahal dia dah settle lah satu momen, satu peringkat. Dan macam SPM kan. Dia dah selesai dah SPM. Yang belum ni yang perlu kesian kan ni, adik-adik tengok kesian abang aku SPM. Awak je kesian, abang dah settle lah. Kan? Jadi patutnya bila kita pergi orang meninggal dunia, orang tu dah settle. Kita ni macam mana? Macam tu. Jadi bila kita pergi orang meninggal dunia kan, tengok ya Allah, dia dah mati. Dah settle lah, kejap lagi aku. Kalau dia boleh mati, aku boleh mati juga. Dia pun orang, kita pun orang. Kan? Lepas tu yang ketiga, kena datang kuliah-kuliah lah. Macam yang saya kan, ataupun konten-konten tu jangan skip lah. Kalau konten kematian kan dengar lah, sesekali dengar. Manalah tahu dalam banyak-banyak tu ada terkesan kat hati kita kan. Sebab ingat mati ni dia banyak akan mengubah kehidupan kita lah. Kalau dulu membazir, kita akan banyak ingat sebab semua harta ni akan ditanya. Kan? Kita bukan tentang mampu beli, tapi mampu tak kita tanya depan Allah Ta'ala. Kita nak beli, ada duit semua memang boleh beli. Tapi mampu tak jawab depan Allah semua yang kita ada. Kemudian masa kita, bila ingat mati kan, kita akan, setiap minit kita ni kita rasa macam bernilai sangat. Sebab sekaya apa pun kita tak boleh mampu beli seminit yang kita dah sia-siakan. Tengok orang-orang mati ni kan, kalau boleh semua nak hidup, nak hidup macam kita, nak dapat amal soleh, diorang dah tak ada peluang dah. Macam kita ni antara manusia, sebanyak kali sebut dalam pertemuan kuliah-kuliah kan, saya kata kita manusia paling beruntung di kalangan berbilion manusia, walaupun kita rasa macam kita lah manusia macam loser, macam apa gaduh aku ni, Apa aku ada? apa aku ada ni kan. Padahal orang mati tu tak ada apa lah. Kita ni masih ada macam-macam lagi. Kalau kata kita, ustaz saya ni putus tunang, saya rumah saya kena tarik, apa kereta kena tarik, rumah saya kena halau apa semua kan, saya tak ada apa-apa dah. Awak saya hidup. Awak boleh cuba sebut Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kamu tu bernilai tau. Awak tadi sembahyang subuh, alhamdulillah ustaz, sembahyang 2 rakaat fajar lebih baik dunia dan seisinya. Awak ada peluang ni. Orang mati dah tak ada peluang dah semua tu. Kan? Ya Allah, betul jugalah. Bila kita fikir macam tu kan, bila ingat mati ni, dia akan mengubah banyak persepsi kita. Banyak pandangan kita Pandangan sendiri. kita nak buat baik dengan mak ayah kita akan banyaklah akan mengubah kehidupan kita. Dari sudut keberkatan hidup pula, macam ni Ustaz rasa hidup kita ni supaya kita berkat je hidup kita, keberkatan hidup kita ni, macam ni kita nak dapat keberkatan hidup? Sedikit mencukupi lebih baik berbanding banyak tetapi lalai. Itulah makna keberkatan hidup kan. Kadang-kadang kita fikir macam nak banyak kan. Berkat ni maknanya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan bermaksud pahala. Bukannya bertambah kebaikan tu, oh main game pun baik. Kebaikan saya, Ustaz, saya dapat banyak main game kan. Kebaikan saya dapat duit banyak. Kebaikan yang maksud ziyadatul khair, bertambah kebaikan tu maknanya bertambah pahala. Semua di dunia ni tak ada satu pun yang bernilai. Termasuk mikrofon ni. Apa saja, baju, tak ada satu pun dunia bernilai. Sebab itu, para pencinta dunia, dia nak dunia sebab dia rasa dunia tu bernilai. Tapi orang yang melihat dunia ni tak ada nilai. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sebut, kalau dunia ni ada nilai walaupun sebelah kepak nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan izinkan orang kafir minum walaupun seteguk air. Maknanya dunia ni tak ada apa-apa. Sebab tu dunia terlalu hina untuk disedihkan. Kita sedih, tak dapat tu, tak dapat ni kan.
dunia terlalu hina untuk disedihkan. Maknanya bila dunia ni menjadi bernilai, dalam sebuah hadis sebut inna dunya mal'unun fiha kullu illa dzikrullah wa muallim wa muta'allim, semua dunia semua dilaknat oleh Allah kecuali yang berzikir. Kalau mic ni berzikir, kadang kita dengar kata ong tu kan, dia zikir tu cara kata lah. Jangan pula lepas ni ong kenapa saya berzikir kau orang kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila sebut tentang keberkatan tu, kadang-kadang kita ingat kita ada banyak apa semua tu berkat. Nak tahu berkat tak berkat kan? Pertama, kalau harta mudah disedekahkan. Yang kedua, kalau masa, semua masa kita ni, semua kita buat, semua lillahi ta'ala. Itu berkat. Kan? Berkat ni, nak tahu berkat tak berkat, harta yang kita dapat ni, semaksimum mungkin digunakan. Saya sebut tadi, tak ada satu yang bernilai kan. Bila benda tu bernilai? Bila digunakan. Contoh kita ada 4 pasang slip kasut. Pakai 1 je, lagi 3 tak pakai. 3 tu tak ada bernilai. Ada mikrofon ni, kita tak on. Kita beli memang beli saja je. Tak ada bernilai. Kereta, motor, ada 10 kereta. Pakai 1 je, 9 tak pakai. 9 tu tak ada bernilai. Orang yang berkat, dia ada 10 kereta. 1 pakai, 9 lagi dia bagi orang pakai. Bagi tahu adik-adik beradik dia, saudara mara, siapa yang tak ada kereta, ambil, pakai supaya bernilai. Supaya kan, berkat apa? Ziyadatul khairan, bertambah kebaikan kan. Bertambah kebaikan. Betul. Jadi dia duduk saja ni, duit dia dekat Mat Hafiz ada, dekat Palestin ada, dekat masjid pun ada. Maknanya dia duduk sini kan, mengalir pahala. Ada orang duit tu dia parking dekat Brembo 40,000. Parking dekat Sport Rim, parking dekat, faham tak? Dia tak bergerak. Kumpul Hot Wheel kan, tak bergerak. Benda ni tak ada pertambahan lah dari sudut Tak bertambah nilai. manfaat dia, Sebab dia pun kebaikan dia. tak mampu guna semua kan. Tapi dia tak nak bagi semua tu dekat orang yang mampu guna. Akhirnya statik lah benda tu. Tak ada keberkatan. Itu definisi keberkatan. Okay, Ustaz. Yang kita pun saya rasa akan post video ni tentang Ramadan kan. Jadi kita dah bincang pasal amal, keberkatan. Saya nak bincang satu lagi, nak tanya tentang istiqamah. Kan kita tahu macam contohnya manusia ni dia bila dia nak buat benda dia bersungguh kan. Tapi sifat dia sementara, sungguh dia sementara. Kan. Lagi Ramadan kan. Ramadan kita tahu orang semua nak rasa macam nak buat baik. Buat baik. Tentulah daripada tak pernah nak pegang Quran, nak khatam 30. Kan, khatam 30 juzuk apa semua. Dan macam mana kita nak istiqamah dalam amal kita tu? Contohnya bukan buat benda tu hanya kerana Ramadan. Bukan hanya buat benda tu kerana time tu je aku rasa nak baik. Tapi buat benda tu memang sebab aku nak jadi orang baik, aku nak Allah sayang aku. Macam tu. Istiqamah tu sendiri. Istiqamah ni ada 2 maksud. Pertama, berterusan melakukan perintah Allah kan. Terus saja. Tapi untuk orang awam macam kita, untuk nak terus saja, buat iman kita, kalau iman Nabi dia makin naik, iman malaikat dia statik, iman kita naik turun. Kan? Jadi iman yang naik turun ni untuk nak terus saja, langsung tak ada kita kata gap, langsung tak ada kita kata down, macam mustahil lah. Mustahil lah. Jadi maksud definisi istiqamah yang kedua adalah kita berterusan melakukan perintah Allah, tapi bila mana kita gagal, cuba lagi. Maknanya jatuh, bangkit lagi. Maknanya bila buat dosa, cepat-cepat taubat. Orang beriman bukanlah orang yang tidak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi orang beriman adalah orang yang bila mana dia melakukan dosa, dia segera bertaubat pada Allah Ta'ala. Maknanya bila mana dia nak, contoh dia nak baca Quran, dia dah target apa semua kan. Lepas tu bila dah di penghujung Ramadan, tak khatam lagi ni kan. Dulu beria-ria masa macam nak khatamkan Quran. Tiba-tiba baru baca berapa line ni. Bila teringat tu, ambil Quran, baca. Maknanya bukan, bila dah down, tinggal macam tu. Maknanya istiqamah ni maknanya berterusan tu, maknanya kalau rasa macam down, gagal je, ingat, buat lagi. Maknanya bukanlah kita kata jatuh, tak bangun, tapi bila setiap kali jatuh, bukanlah tak jatuh, istiqamah tu bukan tak pernah jatuh, tak pernah down, tak pernah gagal, tapi istiqamah adalah bila mana kita jatuh, kita segera bangun. Malam tak buat qiyamul lail, malam ni kena buat. Kan, macam tu. Maknanya bukanlah kita kata tiap malam qiyamul lail tak tinggal. Bukan makna kita ni macam kita rasa macam okey hari ni aku buat qiyamul lail, esok aku buat qiyamul lail, lusa aku buat qiyamul lail. Itu bukan makna istiqamah sebenar lah, maksud Ustaz. Tapi istiqamah yang sebenar tu bila aku rasa berat nak buat hari ni,
Lepas tu esok aku rasa berat, tapi aku bangun juga buat. Lepas tu kadang-kadang aku tertinggal, tapi aku esok aku buat juga. Tu masuk istiqamah. Macam tu. Istiqamah ni maknanya bila mana kita berterusan, tapi bila mana kita tiba tak buat, kan? Kita tak akan macam stop. Kita akan ingat, betul kita buat balik. Mana kita berterusan tak putus asa. Itu masuk istiqamah. Berterusan tak putus asa. Berterusan untuk tidak berputus asa. Ada orang kadang dia berputus asa kan. Tapi kita macam setiap kali kita ingat je, kita buat je. Sebab Allah Ta'ala ni sebenarnya kesian kat kita. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Dia sebut tadi kan, Allah Ta'ala boleh letak macam-macam zaman, tapi Allah letak kita zaman Nabi Muhammad. Boleh je nak letak kita zaman tabi'in, zaman sahabat kan. Tapi Allah Ta'ala tahu kita tak mampu. Walaupun kita rasa macam aku nanti bulan Ramadan ni nak khatamkan 3 kali Al-Quran. Sekali pun tak. Sebab Allah Ta'ala tahu kita tak mampu. Besok pagi aku nak qiyam, nak buat 20 rakaat. Kali tak bangun pun, Allah Ta'ala tahu kita tak mampu. Tapi Allah dah bagi dah pahala tu. Kalau dekat zaman sahabat dulu, lagi kau-kau kan dia punya amalan apa semua. Sebab kita tengok kan, kenapa macam orang lain, dia punya family dia kan. Family dia ustazah, kan. Allah Ta'ala tahu kita tak mampu family macam tu. Sebab dia punya train dia, setiap pagi 4:30 kena bangun, baca Quran. Allah Ta'ala tahu kamu tak mampu. Allah Ta'ala bagi kita keluarga kita biasa je. Mak pun bukan ustaz, bukan ustazah, kan. Hidup lara-lara macam tu kan. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Itu kemampuan kita, kan. Allah Ta'ala bagi keringanan pada kita. Allah letakkan kita kat mana ni, kerja kat mana, semua ni keringanan. Allah bagi keringanan. Lepas tu jangan minta beban daripada Allah. Itu nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni, macam ni. Nak kalau dalam hal dunia lah. Okay. Tapi dalam bab akhirat, kan, kita memang minta, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kamu tak mampu besok pagi bangun buat 20 rakaat. Tapi oleh kerana niat kamu yang baik, Allah dah tulis dah pahala. Lepas tu hidup ni, cara nak betulkan hidup ni, nak istiqamah ni, sentiasa betulkan niat. Kan? Niat tu ada. Sebab tu orang yang hidup dalam keadaan tak ada niat nak pergi haji, mati dalam keadaan jahiliah. Kan? Maknanya setiap orang mesti ada niat yang baik. Bangun pagi je, hari ni baik apa nak buat. Tak sempat pun, Allah Ta'ala tahu kamu tak mampu buat duha pagi ni. Yang penting kamu dah niat. Tapi dah ada pahala dah. Sebab kamu niat. Nampak? Kan innamal a'malu binniyat tu kan. Amal bergantung dari niat kita. Islam ni, Allah Ta'ala Maha Pengasih kan. Yes. Niat pun dah dapat dah pahala. Sebab kau nak fikir balik kan, kita mesti akan insecure bila kita fikir macam, aku nak kerja syurga, aku nak dapat syurga. Tapi aku tengok macam, amalan aku nak dibanding dengan amalan-amalan zaman Nabi apa semua memang tak boleh nak kejar. Dia orang satu hari boleh boleh satu rakaat boleh satu Quran. Aku satu ayat pun kadang-kadang ni kan. Benda tu pun sebenarnya mentality kita kena betulkan juga. Sebab kadang-kadang Ustaz, ada orang boleh macam fikir macam, budak ni buat baik, aku ni biasa je. Walaupun aku solat apa semua, tapi aku tak sebaik dia kan. Kau confirm lah, aku ni belum tentu lagi masuk syurga apa semua. Ada orang yang sampai fikir macam tu. Dia sebenarnya macam ni, syurga tu dekat mana kita berada. Boleh jadi meninggalkan dosa tu lebih besar pahalanya daripada melakukan kebaikan. Dia mungkin hari-hari baca Quran, tapi kita struggle apa dia. Ada orang struggle nak berhenti tengok porn. Contoh kan, itu jihad dia. Boleh jadi dia masuk syurga dengan sebab tu. Kadang-kadang dia bolehlah pergi umrah banyak kali, dia mutawib. Dia bolehlah, dia banyak baca Quran, dia tahfiz. Aku ni apa? Kan? Duduk dekat kelab, kan? Pergi lepak kat genting, isap pot, kan? Kerja hidup macam ni kan. Tapi sebenarnya dia tak tahu, di sana ada syurga. Syurganya apa dia? Setiap orang ada struggle dia kan. Ni struggle luruskan anak, pahala. Sebagai seorang suri rumah. Ni struggle suami cari duit. Ni struggle apa dia? Berhenti buat ni Benda-benda tu. benda-benda dosa ni. Rupanya itu jalan syurga dia. Kalau dia sedar. Kadang dia rasa macam kenapa Allah Ta'ala buat aku macam ni. Padahal tu jalan syurga dia. Syurga ni di mana kita berada. Bukan kita kau untunglah mutawif, kau untunglah boleh baca Quran, kau untunglah imam, kau untunglah ustaz. Sebenarnya tak. Sebenarnya di mana kita berada tu syurga kita. Ada mak, jaga mak kita, itulah syurga kita. Ada anak, didik anak kita, itulah syurga kita. Kalau kerja betul-betul ikhlas, itu syurga kita. Sebenarnya syurga tu kat mana? Kat mana kita berada. Tak perlu jadi orang lain. Dia basically benda yang subjektif lah. Kita pun sendiri tak tahu. Yang penting
paksi kita tu adalah benda-benda yang baik, ke arah kebaikan, benda yang Allah redha. Betul. Kat mana pun tak kisah. Sebab tu orang mukmin dia tak kisah pun dia letak Palestin ke, letak di Shah Alam ke, letak dekat Aceh ke, janji Allah redha. Dia buat apa yang Allah Taala suruh. Dan ujian itu sebagai pahala, sumber pahala dia. Dia duduk dalam broken family, sebab mak ayah cerai berai, tak pernah ajar di Quran, tak hantar di sekolah agama. Tapi oleh dia nak agama, dia struggle benda tu, dia belajar online semua kan. Kan? Maksudnya sekarang ni zaman ChatGPT. Ada orang dia boleh cakap bahasa Cina, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap macam-macam bahasa negara ni dengan sebab belajar ChatGPT. Maknanya apa? Nak seribu daya tak nak, 1000 dalil. tak nak tak payah. Oh, tak nak tak payah. Betul lah tu saja. Jadi tak nak kan, tak nak tak payah. Okay, Ustaz. Saya rasa pendidikan rohani untuk saya hari ni banyak yang saya dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sebab sudi datang kan. Sudi nak bantu saya, bantu masyarakat. Tapi untuk yang terakhir ni apa pesan Ustaz untuk masyarakat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pesan diri saya dan untuk semua, jagalah agama masing-masing. Maknanya sekarang ni nilai kita sebagai manusia ni agama. Kalau hilang agama dalam diri kita, kita ni kal an'amu balhum adal, macam binatang bakal lebih teruk daripada binatang. Umpama bangkai yang sedang berjalan, tak ada nilai. Jaga agama, contoh agama yang perlu kita jaga antaranya solat lah. Hari ni kita tengok masyarakat kita jauh daripada solat kan. Padahal lupa kita ni Allah Ta'ala jadikan kita ni ahsani taqwim sebagai ciptaan. Allah Ta'ala boleh je nak jadikan kita ni binatang, Allah boleh Ta'ala nak jadikan kita kayu, kayan. Jadikan kita manusia, khalifah, pemimpin. Allah tugaskan kita solat. Solat ni yang kita dapat ni hadiah daripada Allah Ta'ala. Satu tempat untuk kita mengadukan semua masalah yang kita ada dalam hidup kat dunia ni. Kita tak ambil peluang tu. Kan? Kita hinakan diri kita dalam keadaan Allah muliakan kita. Kita lahir ni semua mulia. Kita hinakan diri kita dengan dosa-dosa yang kita buat. Langgar perintah Allah Ta'ala, tak bersyukur di atas nikmat. Jadi masing-masing fikir macam mana nak jaga agama masing-masing. Agama keluarga masing-masing, agama pasangan dia. Fikir supaya kita jadi manusia yang bernilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun manusia tak pandang kita, cukup Allah Ta'ala pandang kita. Maksudnya itulah nasihat saya. Dan sebab Allah Ta'ala dah muliakan kita ni, membezakan seorang itu solat Islam, nak membezakan seorang itu Islam ke tak Islam, solat. Nak membezakan seorang itu haiwan ke binatang, solat. Nak membezakan orang tu mati ke hidup, solat. Betul. Orang mati tak sembahyang, binatang tak sembahyang, kan? Orang kafir tak sembahyang. Jadi kalau kita faham semua tu, ya aku ni hidup, aku ni manusia bukan binatang, aku ni Islam tapi tak sembahyang, kan? Jadi benda itulah yang pesan untuk diri, untuk semua. Jagalah solat. InsyaAllah kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Pesan untuk mereka yang struggle tak Ustaz? Baik, untuk orang yang struggle, ingat rezeki Allah dah jamin, kan? Kalau member kita yang bagi rezeki, mungkin kita memang macam aduh kenapa dia bagi sikit kan. Tapi yang bagi rezeki Allah Ta'ala ni tak pernah bagi kurang. Yang kurang cuma syukur kita. Jadi untuk orang yang struggle, satu benda yang kita kena faham, nikmati proses bukan hasil. Hasil kerja Allah Ta'ala, jangan buat kerja Allah. Siapa yang dalam hidup kita ada af'alullah wa af'alul ibad, tugas Allah, tugas manusia. Tugas kita ni ikhtiar. Allah nak bagi banyak mana kerja Allah Ta'ala. Kita puas dengan usaha yang kita buat sebab semua ada nilai pahala. Termasuk usaha yang namanya doa. Kau doa hari-hari tapi Allah Ta'ala tak bagi pun, ketahuilah nilai pahala doa lebih besar daripada nilai yang saya minta. Sebab tu saya tak kisah. Saya lebih takut kalau semua doa saya dimakbulkan. Takut tak ada bahagian di dunia. Takut tak ada bahagian di akhirat. Kalau semua Allah perkenankan. Jadi kalau tak perkenankan di sini, tak apalah, menjadi simpanan di sana. Sana lagi kekal. Di sini baru dapat dan nak meninggal. Kan? Jadi untuk orang yang struggle, buat je. Lagi mana Allah Ta'ala bagi kita peluang hidup, jalan terus. Bismillah, jalan terus. Kan? InsyaAllah semua ada pahala. Last sekali. Untuk Ramadan lah. Okey. Istiqomah. Pesan untuk orang supaya kekal istiqomah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita, almar'u ala dini khalilihi, seorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Jadi untuk bulan Ramadan ni kan, pilihlah sekal-sekal. Macam kalau di tempat kita tu ada masjid surau, dia banyak
program-program Ihya Ramadan kan. Betul. Kalau ada tadarus, join. Kan? Pilih kawan-kawan macam tu. Kita dalam grup WhatsApp macam kawan ada kan. Grup ni, grup tu, grup motor, grup apa kan. Jadi kita join grup-grup. Supaya benda Allah kita terpilih menjadi ahli Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, satu ingatanlah daripada hadis kan yang kita biasa masyhur kita dengar. Yang mana malaikat Jibril dia doa siapa-siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, Allah Taala tak ampunkan dia kan celaka dia. Rasulullah aminkan. Rasulullah kalau Nabi aminkan, makbul tak makbul? Makbul. Jadi benda yang kita paling takut bulan puasa ni, bila kita dah masuk bulan Ramadan, lalu kita keluar, Allah tak ampunkan kita. Sebab tu benda yang paling penting dalam hidup yang perlu kita faham, Allah Ta'ala serahkan kepada Al-Quran, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu kepada pengampunan Allah dan syurga. Sebab apa dia? Sebab sia-sia je hidup kat dunia ni, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, akhirnya mati Allah tak ampunkan, masuk neraka. Jadi pengampunan Allah sangat besar. Sebab itu kalau kita dapat hidup pada hari ini, dua benda yang ulama katakan. Sebab Allah hidupkan. Pertama, Allah Ta'ala nak kita tambah amal. Yang kedua, sebab mungkin ada dosa-dosa kita yang belum lagi diampunkan. Jadi kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah bagi peluang lah. Allah Ta'ala bagi peluang lagi. Ramadan ni kan, Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita dapat pahala yang besar. Yang mana tak ada pada bulan-bulan yang lain, pesta ibadah. Bulan Ramadan ni bukan bulan sembahyang. Bukan bulan baca Quran. Bukan bulan Al-Quran. Bulan sembahyang ni adalah bulan menambahkan amal. Menambahkan baca Quran. Menambahkan solat. Menambahkan sedekah. Bukan bulan sedekah, tambah sedekah. Sedekah tiap-tiap bulan buat. Solat tiap-tiap bulan solat. Tapi bulan Ramadan bulan tambah. Itu dia. Sebab apa? Sebab Ramadan ni adalah cerminan 11 bulan ke depan. Nak tahu berjaya tak berjaya, tengok 11 bulan ke depan. Hidup tonggang langgang, maknanya Ramadan fail lah. Kalau kita jaga betul Ramadan ni, sebab Ramadan ni adalah universiti. Ada bulan tarbiyah. Maksudnya kalau kita berjaya, kita kata melalui tarbiyah bulan Ramadan tu, sebulan tu, bulan Sabar tu, insya-Allah 11 bulan cantik hidup. Ulama pesan, kalau nak tahu kita punya Ramadan kita ni diterima tak diterima, kualiti tak kualiti, tengok 11 bulan ke depan. Syat. So, terima kasih Ustaz kerana sama-sama bagi pesanan nasihat daripada saya kepada semua. Dan kalau korang pun ada apa-apa lagi nak tanya, bolehlah lontarkan komen korang dekat bahagian komen kami. Untuk kalau aku nak ajak Ustaz lagi datang kan, bincang topik yang khusus kan. Sebab Ustaz power, Ustaz dia belajar semua. Dia tak belajar satu pengkhususan bidang, dia belajar semua. Jadi korang bolehlah komen, okay? Terima kasih lagi sekali Ustaz, dan terima kasih semua. Sampai kita berjumpa lagi dalam podcast by Expert, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi